Harian, setiap hari akhir pasang melimpah.
dan bukan takut-takut harian, dah berterusan dan berpanjangan dalam. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilala wa ja'ala lakum minal jibali aknana wa ja'ala lakum sarabila taqikumul har wa sarabila taqikum ba'sakum kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Sadaqallahul 'azim. Ayat 81 surah An-Nahl. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, Dialah Allah Tuhan yang telah menjadikan untuk kamu wahai manusia, Tuhan yang telah menciptakan untuk kamu wahai manusia makhluk-makhluk yang menaungi kamu, makhluk-makhluk yang melindungi kamu, makhluk-makhluk yang menjaga, memelihara kebajikan, hajat, keperluan hidup kamu di muka bumi. Allah jualah Tuhan yang telah menjadikan untuk kamu wahai manusia, Tuhan yang telah menciptakan untuk kamu wahai manusia gunung ganang. Untuk apa gunung ganang? Bukan bertujuan untuk panjat, pacak jalur gemilang, dapat inatan sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, jadikan gunung ganang itu makhluk yang akan, gunung ganang itulah yang akan melindungi, menaungi rumah, kediaman, tempat tinggal kita di atas muka bumi. Allah di atas muka bumi, pengurus pentadbir muka bumi, dengan memegang amanah Allah, menjunjung titah perintah Allah. Oleh itu Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan kepada kita kemudahan. Apa antara kemudahannya? Seluruh makhluk di alam daratan, di alam lautan, di alam tumbuhan, di alam haiwan, semuanya bersedia untuk berkhidmat bakti kepada kita, lindungi, naungi, menjaga, memelihara hajat keperluan hidup kita. Menjelaskan hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min sajaratin raqabatin wala yabisatin illa wal malaku muwakkalun biha." Tiadalah setiap pokok yang tumbuh melata di atas muka bumi ini, melainkan setiap pokok yang tumbuh itu, sama ada dedahanannya masih basah, dedaunannya masih hijau, atau dedahanannya dah kering, dedaunannya dah berguguran, setiap pokok yang tumbuh melata di atas muka bumi ini, ada malaikat yang Allah Ta'ala wakilkan, ada malaikat yang Allah Ta'ala tugaskan. Untuk apa? Malaikat itu diberi tugas untuk memastikan setiap pokok yang tumbuh, bukan semak, bukan menyemak, tapi setiap pokok yang tumbuh itu menaungi manusia, melindungi manusia, menjaga manusia, memelihara hajat-hajat
peluang hidup manusia, untung dari manusia. Keputusan kita tidak tanduk kita meliarkan alam, maka makhluk-makhluk di alam lautan membalas keliaran kita. Oleh kerana pilihan kita, keputusan kita tidak tanduk kita meliarkan alam tumbuh-tumbuhan, oleh itu makhluk-makhluk di alam tumbuh-tumbuhan membalas keliaran kita. Itu namanya badi. Oleh kerana pilihan kita, keputusan kita tidak tanduk kita meliarkan alam haiwan, maka makhluk-makhluk di alam haiwan membalas keliaran kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka kini kita berdepan dengan keliaran alam. Baik alam lautan dah liar dengan kita. Kita tunggu je, jangan sampai ke muncak liar ini nanti air masin terus menerobos masuk ke siang taman apa tanah taman Palai itu. Dah ambil isu tu. Apa ni? Kita kata laut ni akan liar di pantai Batu Pahat ni 203 tapi nampaknya ni baru 2025 dan pecah baru. Kalau tidak sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, kita akan berdepan dengan 3 bahaya. Bahaya yang pertama tasarrufat. Itu bahasa Arab, tasarrufat. Bahasa Melayunya yang mudah, kos sara hidup kita semakin tinggi. Oleh kerana alam dah tak nak tolong kita, maknanya alam lautan dah tak simpati dengan kita, alam daratan, alam tumbuhan, alam haiwan juga peduli daripada kita. Maka pertama-tamanya bahaya tidak akan timbullah kos sara hidup kita meningkat. Kenapa kos sara hidup kita meningkat? Semua harga barang naik. Ghalat as'aru futiha, hadis riwayat Imam Abi Daud. Ghalat as'aru futiha, harga barang makanan melambung tinggi. Boleh tanam, semua bergantung pada baja. Tak ada baja tak boleh. Ya Allah. Jadi semua harga barang naik, yang turun hujan. Hujan pun tak menentu, turun waktu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bahan pertama tasarrufat, kos sara hidup kita meningkat. Ya Allah, dah tak ada masa akan datang nak buat romik ni. Kerja lepas tu ngomong modal. Tasya bulan yang Rasulullah sabdakan, tasya bulan kesibukan, sibuk kerana nak memenuhi berbagai tuntutan. Semua tuntut, SAG tuntut dan naik pada Pak PNB tuntut, semua naik. Yelah, akan datang remit, Majlis Perbadaran Remit Action and Generation. Faham tak? Faham aja. Habis. Mana tasya pula, saya kena sibuk, kena banyak buat show. Astagfirullahaladzim. Nanti dia kena pun, kena buat perkataan besar tu. Kena angkat senjata balik, kena naik kereta pun, naik bot. Lepas tu apa lagi yang ketiga? Kapal lebat. Berubah saja, bertukar je. Pandai, tapi kiamat tak lagi lah. Kerana nak menunggu Imam Mahdi Al-Muntazar ni 1500 Hijrah. Sekarang ni baru 1447 Hijrah. Ada 23 tahun lagi. Nampaknya abang meninggal dunia. Ini bahasa Arab zaman fitnah lah. Itu bahasa zaman fitnah.
di mana sara hidup kita semakin tinggi tasawufan. Ya, lepas tu masa hidup kita dah tak menentu dah, tasawulan, dah tak ada erti kehidupan. Lepas itu takkan beruban dan maka dengan huru haru itu apa nak buat? Rasulullah SAW bersabda, perbanyakkanlah berselawat kepada aksiru as-salata alaihi, perbanyakkanlah berselawat kepada tufahamuka wa tufaru zunuka. Mudah-mudahan dengan kamu memperbanyakkan selawat kepada aku, Allah pelihara kamu daripada kecewa, daripada berputus asa dengan hal ehwal kehidupan kamu di muka bumi. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa kamu. Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Allah Ta'ala ampunkan dosa saudara kita. Apapun kita mengaku, kita jangan shock sendiri. Saya pun ada kelemahan, saya pun banyak kekurangan, tuan-tuan pun ada kelemahan kekurangan. Ibrahim fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daud dan jibala yusabbihna arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Naim bin Yusuf untuk menyampaikan kuliah. Untuk menjadi Ustaz. Yang akan menjadi untuk menjadi